kampung pantai besar. Malam ni ada event raya sekampung, di mana seluruh kampung kita buat jamuan, kita makan sampai kenyang. Event raya sekampung ni adalah event yang diadakan di kampung pantai besar Batu Kurau. Setiap family yang sertai event akan membawa makanan jamuan mereka masing-masing untuk dihidangkan kepada para tetamu yang hadir ke event. Memang banyak gila pilihan makanan dekat sini. Kau boleh makan bermacam-macam makanan yang ada dekat sini sampai kenyang. So kalau hampa nak join event ni, hampa kena tunggu tahun depan pula lah. Memang tersangat meriah. Kita nak mulakan acara sebentar saja lagi. Dengan ini juga majlis dengan segala hormatnya menjemput Ketua Kampung Pantai Besar. Kami panggil Tok Mat ya. Nama penuh dia dalam IC, kamu tak tengok IC dah lama dah. Ingat-ingat lupa nak sebut salah. Okey, naik ke pentas. Oh, saya tak kaya. Ni klasik nasional. Untuk menyampaikan sedikit kata aluan. Segala hormatnya dipersilakan. Tepuklah. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih pengurusi majlis yang happy hari ni nampak dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menjayakan majlis jamuan raya sekampung kali yang ke-8, bermakna kita dah merayakan majlis begini, meriah sebegini dah 8 tahun. Dah 8 tahun kita mengarungi majlis yang semeriah begini. Jadi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi limpah kurnia pada kita semua dapat hadir beramai-ramai, berjumpa sanak saudara, kawan-kawan yang jauh di perantauan yang sanggup meluangkan masa mengambil cuti hadir untuk majlis kita yang semeriah ini. Bersyukur pada Tuhan kita dapat berkumpul sebegini untuk merayakan majlis. Dapat kita berjumpa sanak saudara kita. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur majlis, ahli jawatankuasa yang dilantik, yang bertukar lumus untuk menjayakan majlis begini. Bukan senang untuk kita nak menjayakan majlis sebesar ini. Kehadiran VIP kita, penderma-penderma kita, dana kita, ramai yang datang. Yang datang juga daripada kampung-kampung seberang. Kampung-kampung sebelah kita pun ramai. Kawasan Larut Matang ni mungkin semua sekali saya jemput. Daripada atas sampai ke bawah, daripada pegawai daerah, penghulu, ketua-ketua kampung, semua saya jemput hadir. Dengan ini saya memberi penghargaan juga kepada penderma-penderma dana seramai 38 orang penderma dana untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Jadi terima kasih juga kepada orang-orang kampung kita yang sanggup menyediakan juadah-juadah sebanyak 73 juadah yang disediakan. Saya mengucapkan sabas kepada semua yang bekerjasama bagi menjayakan majlis ini. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir, terutama adik-beradik kita orang kampung dan kampung-kampung lain. Jadi saya akhiri kata dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Juga tolong bagi tahu juga adik-beradik kita yang mungkin dari jauh nak mari ni.